5 sebab kenapa kena tengok filem Papa Zola The Movie. Nombor 1, sebab ia mengangkat perjuangan seorang bapa. Papa Zola terpaksa bekerja sebagai penghantar makanan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Sedih, babe. Brother rider mesti patut tengok. Sebab sedikit sebanyak berkisah tentang kawan-kawan kita yang bekerja sebagai penghantar makanan. Bukan senang kehidupan mereka. Rider memang patut tengoklah cerita Papa Zola ni. 2, sebab animasi yang canggih. Tentulah datangnya daripada syarikat Animonsta. Siapa tak kenal kan, yang menghasilkan Mecha Matuk dan Bobo Boy. Dari segi pergerakan, semualah yang pasti tidak akan mengecewakan. Peminat-peminat Bobo Boy dah confirm datang. Yang minat Papa Zola mestilah datang juga. Nombor 3, filem ni agak beremosi kan. Dalam filem ni ada juga aksi juga melihat pengorbanan ibu bapa. Memang menarik dan boleh menjadi pengajaran kepada anak. 4, peminat Papa Zola nak tahu kisah sebelum menyertai Bobo Boy. Dalam filem ni ada digambarkanlah apa yang dilaksanakan oleh Papa Zola sebelum join geng Bobo Boy. Sebab itulah Papa memang hebat bertarung. Rupa-rupanya dia ada cerita sebelumnya. Nombor 5, boleh dapat benda-benda yang menarik. Bukan saja popcorn ni, gambar Papa Zola, ada juga stiker. Jadi adalah kenangan kan. Sebabnya popcorn ni. Itu 5 sebab kenapa kena tengok Papa Zola kat wayang. Banyak lagi. Apa pun yang belum tengok tu cepat tengok. Besok dah habis waktu. Usah bawa anak-anak sekali. Tengoklah Papa Zola The Movie. Satu animasi yang berbeza daripada animasi-animasi sebelumnya. Saya Zulzal Rizzi. Minta subscribe sikit.